Hello guys, selamat tengah hari, selamat kembali ke channel The Honda Guys bersama saya Ik. Sebelum korang teruskan dengan video ni, jangan lupa like, share, subscribe. And hari ni, it's lucky lah, saya dapat jumpa sebuah Honda yang agak rare, yang saya memang dah lama sangat nak buat. Memang saya cari-cari daripada dulu lagi. And luckily, saya jumpa seorang kawan yang ada kereta ni. Inilah dia guys, Honda Accord Euro R CL7. Sedikit sejarah pasal kereta ni. Ini adalah Honda Accord generasi ke-7, yang mana generasi ke-7 ni dia tak dibawa masuk secara official ke Malaysia. And Honda produce model CL7 ni daripada 2002 information sampai 2008. Ini juga adalah Honda Accord start daripada dia lah. Honda dah tak buat Accord untuk Europe lain, Accord untuk Japan lain. So Honda guna satu model je untuk pasaran global lah. First thing first, kita tengok luar, kita tengok dia punya design apa semua, and then lepas tu baru kita tengok dalam. And if lucky, maybe akan ada test drive punya video. Saya tak nafikan ini adalah antara rupa Honda yang paling saya minat. Korang bayangkan kereta ni keluar tahun 2002 sampai 2008, tapi dia punya rupa depan ni masih lagi cantik, masih lagi handsome, masih lagi orang kata evergreen lah. Pada yang tak pernah tengok, maybe dia akan cakap, ni Honda apa ni? Sejak bila pula Honda keluarkan model-model macam ni kan? Euro R ni boleh dikategorikan sebagai satu family dengan Type R. Cumanya Euro R ni dibuat oleh Honda Europe dan dimarketkan sebagai diorang punya Type R lah. Dia punya lampu depan, dia ada 3 bulat-bulat ni, tapi yang ni dia punya high beam, ni dia punya turn signal, dan dia punya HID headlamp. Ini adalah lampu biasa dia lah. Owner ni dia dah pasangkan dengan Mugen punya accessories lah, yang saya nampak macam dia ada pasang grill ni, lepas tu door visor apa semua kan. Kereta ni kalau korang tengok, dia datangkan juga dengan dia punya skirt dekat bawah ni. Saya tak pasti sama dia ni memang asal untuk Euro R ataupun ini owner tambah kemudian lah. This one Honda dah pakai carbon fiber punya hood, memang nice. Masa zaman ni tak ada lagi Honda Sensing, tak ada lagi kereta yang ada rain sensor apa semua kan. Most probably daripada Europe adalah, tapi daripada Japan benda-benda tu tak berapa famous lagi. So kereta ni dia menggunakan engine K20A versi high performance. Basically dia ada 3 versi engine, actually 4 versi engine. K20A Eco, K20A High Performance yang macam ni, lepas tu ada K24 Eco dengan K24 High Performance. K24 High Performance tu information ke untuk model ni tak ada, tapi untuk model CL9 ada. Horsepower yang K20A ni produce around 217 horsepower dengan 206 Nm of torque. Pada tahun 2002, nombor ni memang cukup-cukup impresif, sebabnya 200 horsepower ni bukan calang-calang kereta yang boleh produce kan. Lagi-lagi kereta ni Accord. Accord ni kita kenal macam kereta segmen D yang abah-abah, uncle-uncle selalu pakai apa semua kan. Lepas tu dia punya wheelbase 2670. Information ni wheelbase ni sama dengan Honda Civic FD. Lepas tu dia punya panjang kereta ni daripada depan ke belakang 4.6 meter. Dia punya lebar dia 1.7 meter dan dia punya tinggi 1.4 meter. And tayar asal yang Honda equip untuk kereta ni adalah bersaiz 215 45 R17. Tapi owner ni dia dah upgrade, dia pakai saiz tayar 225 40 R18. Ini of course lah, ini aftermarket punya rim. Lepas tu owner dah tukar caliper ni daripada NSX. Brake rotor ni pun saya tak pasti daripada model mana, tapi memang ngam lah dengan dia punya look ni kan. Daripada bahagian tepi, inilah rupa dia. Dia tak panjang tak pendek tau, dia lebih kurang macam, dia nampak lebih kurang sama macam FD punya shape pun ada, iras-iras apa semua kan. Lepas tu yang ni lah yang saya cakap, Mugen Beats yang owner ni dah pasang kat sini. Move on to bahagian belakang. Ini adalah bahagian yang paling menarik, yang paling saya minat. Saya cukup suka betul lah lampu ni. Dia apa tau, dia nampak macam lampu apa tau, dia nampak macam lampu Integra DC5 daripada belah sini. So dia datangkan dengan ni lah, ada brake, dia punya reverse, turn signal apa semua dekat sini lah. And ini yang mahal ni, Euro R. So kalau korang jumpa ni, diconsider sebagai salah satu kereta yang ada dalam family Type R. Lepas tu dia datangkan dengan twin pipe exhaust, yang ni daripada Toda Power. Bahagian bawah pun ada skirt kat belakang ni, side skirt dekat bahagian tepi tu. Lepas tu dia ada spoiler ni, saya tak pasti sama dia ni daripada Mugen ke, daripada mana ke, sebab dia tak ada logo apa semua, tapi dia nampak ngam, dia nampak kena dengan kereta ni. Kereta ni dah warna hitam. Lepas tu dia nampak, tak tahu, sorry saya sikit teruja sebab kereta ni memang saya minat. Sekarang harga dia tak mahal lah, saya rasa dalam 70-80 ribu dah boleh dapat lah kereta ni. Cumanya nak kena cari yang betul-betul good condition. Yang tu menjadi salah satu challenge lah. Sebab kebanyakan owner yang pakai Honda Accord Euro R ni, diorang mana ada pakai standard, dia mesti dah modify apa semua kan. Saya baru perasan kat sini ada Spoon Sport punya logo.
korang boleh nampak. Saya tak sure kalau dalam kamera ni boleh nampak. Tu ada Spoon Sport punya tulisan kat sini. Maybe hood ni daripada Spoon. Okay, sebelum kita ke bahagian dalam, kita belanja korang dulu. Kita tunjuk enjin dia. Inilah rupa enjin dia. Kalau warna merah tu korang tahulah, ini memang Type R punya enjin lah. So owner dah modified. Ada piping warna gold apa semua sini. Lepas tu ni ada air filter daripada Mugen. Ni buat daripada mana? Daripada carbon fiber. Yang macam mana kita nak tahu dia original Euro R atau tidak? Sin hari pun tengah panas terik. Kita duduk dalam, kita on aircon, kita tengok apa yang ada dekat dalam Euro R ni. Alright, so kereta pun dah on. Tadi korang dah tengok dah dia punya rev dia, bunyi exhaust note dia apa semua. Ini seat Recaro yang dah ditukar. Seat asal dia tu macam sebelah tu. Seat asal dia selalunya dia datang dengan warna hijau macam ni. Saya tak tahu ni model apa, tapi dia nampak macam Evo 10 punya Recaro seat lah. Okay, so inilah rupa dashboard dia. And original kereta ni datang dengan steering Momo dan seat Recaro lah, tapi saya tak sure sama ada ini original ataupun tidak. So dia punya carpet ada logo Type R, ada logo Euro R kat situ. Ini dia punya control panel. Okay, nice. This one memang betul-betul Honda Classic punya button. Okay, jom kita masuk dalam. Oops, tertekan pula. Since this is Accord sini semua soft touch. Okay, sini leather soft touch, sini hard plastic lah. Pada zaman ni tak berapa famous lagi soft touch ni, semua high quality hard plastic. Yang ni macam ada baldu tapi soft. Sini pun sama, baldu soft. Yang ni material I rasa sama macam Honda yang keluar pada zaman tu lah, sama macam Civic FD, GM2, semua pakai material yang sama. Sini semua hard plastic, tak ada soft touch. Sini soft touch, sini macam rubber punya soft touch kat sini. Tapi atas ni semua hard plastik lah. Okay, tak ada apa-apa yang special pasal kereta ni, sebab dia punya ini semua manual lagi, sama macam kereta-kereta lama. Dia tak ada auto headlight ke apa semua. Ni dia punya wiper punya stock. So ni steering dia. Steering dia kecil tau. Steering dia rasa dia punya ni, dia punya apa, dia punya genggaman ni halus je, kecil je, macam steering suara apa ada kan. Tapi tadi saya dah try ambil corner apa semua kan, dia precise. Memang dia follow je apa darjah pusingan. Memang ini infotainment system dia. Ini yang asal, tapi I tak sure kenapa kat bawah ni ada satu lagi radio. So maybe yang ni dah tak function kan. So owner tukar pada aftermarket radio kat sini lah. Okay, lepas tu sini ada glove box. Kat dalam sini tak payah buka lah, lebih ada barang-barang owner kat dalam sini. Dia datang dengan 6-speed manual. And gear knob ni daripada Mugen, quite nice juga. Tapi dia punya design kat atas ni macam pelik sikit lah. Kalau dia buat bulat, much better kot. Lepas tu ada compartment, ada cup holder kat sini. Ada cigarette lighter dengan coin punya tempat ashtray kat sini. And dia datang dengan armrest. Okay, dia punya compartment space kat dalam sini agak besar juga. Lepas tu yang ni semua hard leather. Saya rasa sebab ni dah lama, sebab tu dia macam dah kusam sikit apa semua kan. Cumanya lah kan, saya perasan satu benda tau. Saya perasan yang kedudukan driving dia ni macam sedikit tinggi. Saya tak sure sama ada seat ni tinggi ataupun, sebab saya tak jumpa tempat nak adjust tinggi rendah kerusi ni. Sama ada dia tinggi ataupun tak tahulah, maybe saya yang tinggi, saya tak sure lah. Okay, bila saya drive tadi, dia driving position tu dia macam pelik sikit sebab dia tinggi. Saya lebih suka kalau dashboard ni dengan saya punya eyeline apa, sebaris lah. Tapi that one is my preference lah. So ini rupa depan dia. Jom kita tengok kat belakang. And ini saya punya driving system position. Jom kita tengok kat belakang tu berapa luas kereta ni. Sama macam kat depan. Sini soft leather. Sini ada fabric lah, soft fabric. So ini rupa bahagian dalam dia. Untuk bahagian belakang, macam saya cakap, ini adalah driving system position. So you guys rasa saya selesa atau tidak? Honestly, saya rasakan yang untuk long journey saya akan ada sikit masalah, sebab saya macam duduk menyangkung. Dia macam seat ni macam ke dalam ke sebelah sini. Lepas tu dia punya thigh support ni tak panjang. Tapi saya ada lebih kurang berapa knuckle? Half knuckle lah kan. Dia punya legroom. Lepas tu saya punya headroom
Saya ada lebih kurang dalam 1 knuckle. Agak selesa untuk duduk kat belakang ni, tapi untuk long journey saya rasa saya tak rela berada dekat belakang ni, sebab saya punya bahu dengan cermin ni, ni saya punya bahu. So view orang belakang agak tersekat sikit lah. Lepas tu sini dia datangkan dengan cup holder dengan armrest. Ni memang standard pada zaman ni, memang macam ni lah design dia. So inilah rupa asal seat dia, sama macam yang sebelah driver ni lah. So saya nak test seat original dia, macam mana rasa seat tu, macam mana? Okey, saya rasa okey je. Cuma seat bucket kan, selalunya head punya support ni dia agak fail sikit lah. So bila you baring, kepala you macam mendongak. Sepatutnya duduk macam ni kan. Tapi itulah harga sebuah kesepotan. And macam mana? Kita nak buat test drive ke tidak? Benda dah rare, jom lah buat. Jom. Alright, so kamera kita dah set up. Test drive ni bukanlah kita nak test top speed ke apa semua. Kita just nak test benda-benda biasa je. Lagi satu, kereta ni rare, apa-apa jadi kan. Ayah. First impression untuk shifting gear dengan clutch punya control, dia rasa lain. Dia tak sama macam dekat FD. FD tu dia rasa macam kasar sikit. FD ke EK9 ke dia rasa kasar sikit. Tapi yang ni dia rasa smooth. Dia rasa macam user friendly sikit lah compared to FD dengan EK9 tu. Saya rasa yang tu maybe race oriented punya kereta kot. That's why dia set up dia macam tu. So macam ni, macam saya shifting 1, 2, 3, 4 senang kan. Dia tak rasa lah gear tu tersangkut-sangkut. Ataupun maybe saya yang tak pandai, tak sure lah kan. Macam saya cakap tadi, dia punya RPM dia punya VTEC buka 5,500. Dengar punya VTEC ni. Dia punya steering ni precise. Ke mana yang you pusing, ke situlah dia pergi. Sama juga macam mana-mana Type R lah. Dia punya steering tu memang precise lah. Saya suka dia punya responsiveness tu. One of my dream car. Nak beli FD dah mahal, nak beli yang ni pun mahal juga. Kita dapat test drive pun dah bersyukur. Tak ada apa lagi saya boleh cakap pasal kereta ni, sebab kereta ni pun pretty basic. Dia sama macam Honda GK yang saya review hari tu. Kereta ni kereta lama. Saja nak buat pengenalan yang Euro R ni pun adalah salah satu keluarga Type R. Cuma dia dikira macam Type R yang dilupakan. Allah, mati pula. Baru puji cakap senang. Test dia punya hard cornering. Pau. Yang boleh tak kalau nak beli kereta ni? Syok. Boleh buat kereta family, boleh kampung. Boot space ada. Bercerita pasal boot space. Boot space dia 459 liter. Saya ada cerita tadi. Kalau tak ada, itulah dia size boot space dia, 459 liter. Lebih kurang sama macam Honda City GM2 punya space dengan CVFD lah, 400 lebih punya ni. Besar juga. So agak praktikal untuk korang yang nak bawa balik kampung apa semua kan. There you go guys. 217 horsepower, 206 Nm of torque daripada K20A. Enjin yang sama yang Honda guna pada Civic FD2R lah kan. Cuma tuning dia sikit berbeza lah. And according to Honda juga, enjin ni dia dah fine tune. Dia ada tambah benda dekat crankshaft apa semua tu kan. So that one you boleh google sendirilah macam mana nak tahu cara macam mana dia berfungsi. Saya rasa cukup sampai sini saja video ni.
Saya nak pergi layan Kelawang sekejap dengan kereta ni. Dan pada yang dah tonton video ni, so macam mana dengan Euro RCR7 ni? Menarik tak menarik? Komen kat bawah. And benda yang paling penting yang saya nak minta korang semua buat, selalu dah saya cakap, jangan lupa like, share, subscribe di Honda Guys. Signing off from this week video. We are the Honda Guys. We are all about Honda. See you guys next time. Bye bye. Thank you. Bye.